Adakah 10 gram yang saya fizikalkan dalam akaun Emas Gap pada tahun 2024 masih lagi untung ataupun saya dah rugi masa saya buat video ni? Tonton video ni sampai habis dan share untuk rujukan anda pada masa hadapan. 10 gram yang saya pegang hari ini, harga dia pada tahun 2024 sekitar RM3,856. Dan hari ini, tahun 2026, harga dia sekitar RM6,000. Pada logiknya, saya dah untung dalam simpanan emas saya. Tapi kenapa saya tak nak jual emas 10 gram saya ni? Terdapat 3 sebab sahaja kenapa saya tak nak jual emas saya ni. Yang pertama, bila berlaku kecemasan. Yang kedua, tukarkan aset kepada aset yang lebih baik. Dan ketiga, bila dah capai target saya. Tanpa 3 sebab ni, saya tak akan jual emas-emas saya walaupun harga 1 gram jatuh pada RM700. Bila dah capai target saya ataupun bila dah capai matlamat saya, baru saya jual 10 gram saya ini. Nak dapatkan 10 gram seperti ini dengan bajet yang rendah, boleh isi borang sign up ataupun rujuk pergi video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat emas, ingat Afiq Mishan.